Ni kawan-kawan, busy kawan-kawan hari ni. Ini stokin tengah kotak. Stok. Bagi stokin saja. Alah. Lama lagi tak lah. lah. Kau pergi ke? Bulan ni 20 hari lagi. Kau lama lagi lah Ara. Dia bagi stokin ya. Thank you Ana. Sama-sama. Naim macam ni? Kau sebelah aku sebelah. Kotak dia comel. Wah, thank you. Kau rasa tu ke kotak? Kotak ni kau buat sendiri ke? Ke dia order? Terima banyak. Terima kasih. Hai semua, good morning. Hari ni 18 hari bulan 18 Jun pukul 8 pagi. Dan hari ni saya bawa semua hadiah-hadiah untuk staff-staff kat sini, termasuk intern yang saya dapat. So kalau korang tahu, hari tu saya dah pack. Yang ini untuk tim saya. Lepas tu yang ini socks untuk kawan-kawan intern. Tu yang baru ni saya ada tambahan untuk bocil-bocil. Lepas tu ada sedikit untuk pantry saya letak depan, dengan sedikit goodies yang kecil-kecil untuk orang-orang yang saya kenal. Maksudnya termasuk staff H&M yang saya selalu pergi kat depan kan. Staff H&M lah selalunya, H&M, Click, Ref, NST. Lepas tu kalau ada lebih saya akan bagi dekat orang-orang yang saya nampak lah, ataupun yang saya selalu nampak. Banyak nak buat. First of all, saya kena tambah dulu untuk bocil-bocil. Saya beli hair clip untuk Jasmine dengan Isha. Untuk Mansara saya tak beli hair clip, tapi saya belikan dia stiker sebab dia suka main stiker. So saya belikan dia stiker. Lepas tu saya beli sabun tangan dengan sabun cuci pinggan juga untuk saya letak dekat pantry. Sebab saya selalu guna sabun dekat pantry dan saya selalu nampak yang dia orang selalu ran out of sabun. So saya rasa macam good idea for me to buy sabun for them. Macam tu. Ni gula-gula lebihan. Ini ada pack yang besar, ada 4. So ini saya akan bagi Fakrul, Zaza dengan Khaira. Satu lagi tak tahu siapa-siapa lah Saya akan bagi yang ini. Yang ini untuk Jasmine. Yang ini untuk Caca, untuk Cici. Saya rasa saya akan contribute barang-barang ni minggu depan. Sebab minggu depan ialah minggu terakhir yang full saya kerja daripada Isnin sampai Jumaat. Ni semua gula-gula yang saya dah buat lah. Ada dalam 200 pack. Ini sabun untuk pantry. Oh, ni Khaira. Dua ni Khaira. Ni Khaira punya. Yang ini Fakrul, banana dengan hitam. Lepas tu ni Zaza. This one of course Zaza. This one for Haziq, one for Abba Rizal. Yang ini for Balnat. Tak pun saya bagi ni yang pink ni untuk Zaza, sebab Zaza memang suka warna pink. Yang ni saya bagi Aina dengan Shaza. Ini saya dah bagi Fakrul. Fakrul dah makan. Dia makan macam makan nasi. Aku tak faham. Pergi makan lah, bukan makan gula-gula. Alah. Tak sugar lah. Jangan percaya kata-kata dia. Afak, disebabkan saya dah nak habis, saya nak bagi ni gula-gula. Oh, bagi dekat Papa. Ini tu dah nak habis dah. Selasa depan. Oh, dah. Hujung bulan ni lah. Oh, hujung bulan ni. Ha. Oh, sekarang pindah mana? Kerja Sambung mana? belajar. Oh, sambung belajar. Saya ingat sudah tetap sini. Kerja sebab lama. Iya, kita Today is it's 19th of June 2026. It's Friday and I have another 11 day to complete my internship, and I'm walking to cafe right now.
Bye korang. Dah ada kerja dah. Arah. Korang ni Sabtu terakhir. Kita bersama. Bye Ara. Lepas ni saya dah tak boleh gunakan awak. Tak apa gunakan je. Kerja. Arah. Terpaksa lah. Good luck tau tadi. Semoga tak jumpa lecturer yang macam Arah. Bye. Korang nak pergi degree dah. bye-bye. Jumpa waktu kita dah kerja. Stokin. Mak dapat stokin tu. Saya beli. Terima kasih. Sama-sama. Saya nak pakai stokin ini sebab sejuk. Ya Allah sejuk ni. Saya terus pakai. Wah sedapnya. Wow. Apa lagi mak? Hak dulu. Tak ada lagi. Oi. Ni pada korang lah. Asal. Tak tahu ada berapa orang. Sekejap, saya punya mana? Saya tak minum kopi, sorry. Thank you bang. Terima kasih. Mai pisang goreng. Pisang goreng jatuh. Kan naik motor, penuh. Jatuh. Sebab sedih kat diri sendiri. Kang petik kan. Lepas tu, dua takkan nak makan balik kot dah jatuh. Boleh basuh. Tak, nanti pisang goreng tu datang nanti. Tak apa, entry sampai. Nanti sampai. So, pada lah. Makan je lah pizza tu. Kerat lah satu keping kat 2 orang. Terima kasih. Terima kasih Up. Cik. Semoga ya Allah ya Tuhanku. Dah macam Isya. Belum doa dah amin. Nak beli churros terus tutup. Apa churros ni hari-hari cuti tutup. Oh Brazil. Sampaikan kepada manager churros, Sabtu Ahad jangan tutup. Ya kita orang kelaparan. Banyak bocil lah. Kau akan makan apa? Aku nak makan pizza tahu kan aku lapar. Betul soalan tak? Ni apa? Ni pizza. Betul. Soalan salah. Uish, Hawaii. asal ni macam special. Alah, lupa nak suruh dia ke 8 tadi. Apa benda? Makan bang. Ni apa? Tahu? Pizza. Dia pun tak tahu. Abang, saya nak set up teleprompter boleh tak? Mana ada?